Macam lampu ni pun saya dapat second hand pun, harga pun boleh tahan juga dalam seribu Itu baru cover je, tak termasuk inner. Oh, cover lampu je 1,000. Cover je dah 1,000. Tak termasuk inner. Okey, nama saya Muhammad Azril Kail. Saya dari Kelang. Umur saya 21. Boleh bagi tahu tak kereta dekat belakang ni kereta apa dan kenapa awak minat kereta ni? Proton Arena. Saya minat kereta ni sebab ni daripada peninggalan ayah saya. Condition dia macam mana masa awak ambil alih kereta ni? Condition dia memang agak teruk jugalah. Dengan body-body semua dah terkopak dah, cat-cat dia dah hilang. Time tu enjin tak ada. Oh, enjin tak ada? Tak ada. Enjin tak ada, dalam tak ada. Belakang pun dah hancur teruk dah, berkarat-karat. Bila awak dapat tu terus buat balik lah semua? Terus kita restore balik. Boleh cerita sikit modifikasi dia daripada bahagian depan, tepi sampai ke belakang? Okay. Daripada depan, lampu dah custom. Ini pun ambil daripada KW Wira. Dah ada RGB kristal dan ada projector. Depan pakai bumper Evo 3 Wira punya. Sama juga dengan atas ni, bonnet pun Evo 3 Wira punya juga. Okey, dari segi suspension kita pakai adjustable. Adjustable untuk depan saja. Kalau Arena ni, dia kelainan sikit adalah belakang dia macam 4x4, dia pakai leaf spring. Ni spoiler ni daripada Proda Beza. Oh, Proda Beza? GT Wing Proda Beza. Okey. Part dia custom. Oh, okey. Dia memang dah sedia macam ni, tinggal plug and play je. Okey. Exhaust ni pun ini dah kali ke-4 rasanya. Oh, kali ke-4? Ubah suai. Ini yang terakhir ni pun ada Bufftronic di belakang. Oh, ada Bufftronic. Cuma tip dia pakai plus pipe. Rim kita pakai Eva GT size 15. Okey, bahagian belakang ni asal dia sebelum masa beli memang hancur dah, berkarat teruk dah. Kopak sana semua sini. Jadi buang semua dalam tu. Kita tukar dengan stainless steel besi ni. Oh, ni semua stainless steel. Semua stainless steel. Okey. Ini pun custom daripada kilang. Berapa total cost dah habis untuk buat balik kereta ni? Lebih kurang roughly nak restore tu pun dalam 10k. Okey. Cari papat dia. Total modifikasi pun dah termasuk rare apa semua bagai. Dari dulu dah 5 tahun juga lah kereta ni. Saya pakai 2 tahun je. Okey. Dalam 2 tahun tu mungkin dah dalam roughly 30k lah. 30k Roughly lah. Di dalam kita tak banyak sangat buat lah. Just cuma restore original part dia SE. Cuma dalam ni aksesori murahan je lah. Nak jaga kereta Arena ni daripada segi barang spare part dia senang ke susah ke? Bagi depan ni memang bersepah lah barang dia sebab dia sama dengan Wira. Yang belakang ni harga-harga kayangan semua. Okey. Antara yang kayangan tu macam mana tu? Macam bumper, lampu. Bumper, lampu. Bahagian-bahagian belakang ni adalah harga-harga kayangan, tailgate. Tapi masih boleh carilah. Susah nak cari lah? Sangat susah. Okey. Macam lampu ni pun saya dapat second hand pun, harga pun boleh tahan juga dalam 1,000 Itu baru cover je, tak termasuk inner. Oh, cover lampu je 1,000? Cover je dah 1,000. Tak termasuk inner. 1,000 tak termasuk inner. Ini pun dah 2,000. Apa lagi next project untuk Arena ni? Next project, InsyaAllah lah akan datang. Kalau ada rezeki lagi, kita akan masuk engine turbo. Enjin turbo. Saya lupa nak tanya, sekarang enjin pakai enjin apa? Engine standard lagi, 1.5 BDO. Okey. Masih standard. Masih standard lagi. Sekarang ni kereta ni kereta daily ni? Kereta daily. Saya nak minta abang belanja bunyi sikit boleh? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Kereta